Hai semua, jom tengok saya sediakan satu resepi menggunakan air fryer iaitu ayam panggang mayonis. Ini resepi untuk satu orang makan ya. Satu ketul ayam saya pilih bahagian peha, kemudian ditambah dengan 1 sudu besar mayonis, sedikit garam dan sedikit serbuk cili. Lepas tu tambahkan sedikit perasa. Lumurkan semua bahan-bahan ini pada ayam, kemudian kita perap selama 30 minit ataupun lebih. Sediakan tray aluminium, tambahkan sedikit minyak dan letakkan ayam yang kita dah perap tadi. Lepas tu bolehlah terus masuk dalam air fryer dan bakar selama 10 minit pada suhu 180 darjah Celsius. Okey, 5 minit pertama kita keluarkan dan kita balikkan ayam. Tujuan dia supaya ayam kita ni masak sekata. Lepas tu sambung lagi lah 5 minit terakhir. Okey, inilah rupa dia. Nampak dia cantik je kan? Bila kita bakar guna kaedah ini, minyak-minyak ayam tu kan dia akan keluar dan kita boleh buanglah minyak tu. Jadi makanan ni lebih sihat. Sekian saja perkongsian resepi dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat mencuba. Bye.